Berapakah jumlah haiwan korban yang dilaksanakan oleh baginda Nabi SAW? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha saya ucapkan kepada semua muslimin dan juga muslimat. Berapakah jumlah haiwan korban yang dilaksanakan oleh baginda Nabi SAW? Baginda Nabi SAW sering melaksanakan ibadah korban bermula daripada pensyariatannya. Sebagaimana kita boleh lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang mengatakan baginda Nabi SAW berada di Madinah 10 tahun dan baginda sering melaksanakan korban. Hadis riwayat Tirmizi nombor 1507. Namun berapakah jumlah korban yang dilaksanakan oleh baginda Nabi SAW? Jawapannya kita boleh lihat di dalam hadis Sahih Bukhari, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang mengatakan baginda Nabi SAW kebiasaannya akan berkorban dengan 2 ekor kibas yang ada memiliki warna hitam dan putih bertanduk dan baginda yang menyembelihnya sendiri. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Jangan lupa follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Wallahu a'lam.